So video ni aku nak spray rim aku So aku nak spray kali apa? Aku nak spray warna merah tapi bukan merah yang cerah, merah yang gelap sikit lah. So nanti aku letak gambar merah macam mana aku nak tu. So cara nak spray dia simple je. Kau perlukan dua colour lah, warna hitam dengan warna merah. So mula-mula sekali kita lapik warna merah. Lepas tu mula-mula sekali kita lapik warna hitam. Lepas tu kita lapik dengan warna merah. Macam gitulah kira-kira. So bukan warna hijau tak cantik tapi dah halang-halang tayar ke depan aku dah botak. Aku nak tukar tayar, aku nak spray terus lah depan belakang. So untuk bahagian belakang tu aku takkan buka tayar, aku just lapik kat ataupun kotak dan sebagainya lah. So tengok video sekejap lagi lah. Aku buka tayar dulu, lepas aku tunjuk result dia macam ni. Aku nak spray hitam dulu lah. Okay, so macam sekarang ni lah result dia lepas aku spray. So sorry aku tak buat video dia spray warna merah. Tapi ni lah merah dream yang mana minat boleh tengok. Korang boleh beli lah benda ni. Tekan link kat description lah yang mana sedang mencari merah dream. So ni ada hijau-hijau sikit. So aku nak kena spray tambah sikit lagi lah. So total berapa tin guna. Warna hitam tu just spray sikit je. Just spray macam gitu je. Lepas tu kita bilas dengan warna merah. So sambung next lagi aku tunjuk lah result lepas spray. Ni lah dia punya colour, nampak tak tu? Merah darah orang kata. Okay, so macam sekarang ni lah result dia lepas aku dah siap spray, nampak tak tu? So dia memang macam colour macam gini lah. Dia gelap sikit. Tapi kalau dekat tempat cerah dia naik lah dia punya colour, nampak? Nampak tu kan ngam tu. Dia keburukan satu lah dekat tempat gelap. Bila malam ke apa nampak colour dia macam bodoh sikit. Tapi bila cerah nampak tak tu dia menyalap ada merah gelap sikit lah. Orang kata merah darah. Macam gitulah kira-kiranya. So aku letak jap, kau betul sendiri lah. Ni lah ni. So yang mana berminat tu korang boleh buat sendirilah kat rumah korang. Ni lah dia punya colour dia. Tapi tak apa ngam. Sebab kan dia kena duduk macam ni mak. Allah lah baris. So sekejap lagi aku tunjuk result lepas aku dah pasang. Okay, so macam sekarang lah result dia. So mesti kau pelik. Asal nampak pelik bang. Tadi nampak colour lain. So ni sebabkan dia faktor cahaya tau. Dia kalau duduk tengah panas baru naik dia punya colour. So macam ni lah result nampak. Nampak macam bodoh siap aku punya motor sekarang. Sumpah aku kata. So awal aku akan spray balik rim ni. So aku nak spray colour apa? Aku nak spray warna putih lah. Dia kalau warna biru okey je. Spray warna biru nak buat gelap macam ni okey. Tapi bila merah ni tak tahu tak kurang. So kalau spray merah, kalau kau nak buat merah standard tak masalah pun. Jangan buat merah gelap. Kau ni yang motor aku macam ni lah result nampak ni. Dia kalau waktu tengah-tengah panas okey dia naik dia punya colour tu. Macam itulah kira-kiranya. So next video aku akan pasang ni lah kita punya Brembo. Aku tak tahu Brembo ke menata apa. Ni lah aku akan pakai sang menata ni. Next video lah. Alang-alang nak spray sekali lagi rim lah. So total berapa tin aku pakai? 1 tin warna hitam, 2 tin warna merah lah. So aku rasa aku spray warna putih ni 2 tin juga. Pakai belakang 1, depan 1 warna putih. So untuk spray warna putih tak sure lah nak buat video ke tak. Tapi apa ni menatang ni aku akan buat video macam nak pasang dia dekat ES5.